Umur 25 tahun nanti, simpanan anda cukup ke 100,000, 500,000 atau sekurang-kurangnya 1 juta untuk hidup tenang tanpa beban kewangan? Pakar kewangan menyarankan simpanan bersamaan dengan 35 kali perbelanjaan bulanan. Kalau anda belanja RM3,000 sebulan, anda perlu ada 1 juta untuk bersara dengan selesa. Tapi itu kiraan hari ini. Dengan inflasi yang makin tinggi, nilai 1 juta juga makin relevan ke 10 atau 20 tahun akan datang. Nilai duit makin menyusut, tapi emas kekal bernilai. Sebab tu, ramai yang mula tukar sebahagian simpanan mereka kepada emas. Emas terbukti kalis inflasi dan tahan susut nilai dalam jangka panjang. Kalau anda nak mula, boleh tetapkan target simpanan emas sedikit demi sedikit mengikut bajet. Guna akaun emas GAP, anda boleh simpan serendah 100 atau 1 gram sebulan. Jangan tunggu sampai lambat. Rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing anda bina simpanan emas yang kukuh, perlahan-lahan tapi konsisten. Follow for more tips and more story.